Sakit dada lah ke sakit dada macam nafas pun macam tak puas apa. Tak puas. Malam boleh tidur tak? Malam sekarang ni lately ni lah dia macam susah sikit lah. Dia nafas tak ni. Aku dah fikir macam-macam apa semua. Tak tahu tidur sendiri. Lambat lah. Bila dah tidur terjaga nak tidur balik susah. Dia jadi macam fikir macam-macam lah. Okey. Sini lah. Biasa agak okey. Berhenti dulu sekejap. Nama siapa? Ahmad Mujarimi. Ahmad Mujarimi. Jauh Tak ada Terengganu. Keluar. Kemudian rasa badan tu. Sering rasa tak? Betul tak? Ringan sikit. Ringan kan? Okey, ringan Okey, kejap Tarik nafas. Duduk. Tarik nafas. Sering rasa apa rasa pemikiran? Kepala tu. Kosong lah. Kosong kan? Betul tak? Okey. Jalan lagi sekali. Rasa pula. Ni tadi saya keluarkan saka Okey. Duduk. Ini kita ambil putih. Saya tak nak cakap kosong. Okey? Okey. Jin gak Zati, kau pula keluar. Duduk tepi tu. Keluar. Tarik segala bisa-bisa ni. Buka saraf ni. Lapang pemikiran dia. Bagi jiwa tenang. Ringan kapal tubuh ni. Okey. Jalan. Apa rasa? Lagi ringan kan? Lagi ringan lah. Lagi ringan kan? Lagi selesa. Okey. Cuba minum air. Apa mana? Apa mana? Air tu. Tak dapat nak cakap dah. Rasa laju tu kan. Apa ke perut kan? Betul tak? Okey, kejap. Apa rasa ni bahu ni? Rasa? Dia tak? Rasa je. Nafas apa rasa? Tarik nafas. Nampak tak? Okey, sekarang ni ni kejap saya buktikan satu-satu Jadi saya latih sabar dulu. Saka, masuk. Apa yang rasa? Rasa berat dia tu. Rasa berat? Cuba kau jalan lagi sekali lagi. Dah rasa. Jahat betul Tok Alam ni kan? Okey kan? Rasa Rasa lah. berat kan? Okey, ni kan lagi berat. Gad Izati, masuk balik. Jin Gad Izati masuk balik. Jalan. Sudah. Apa? Lagi berat? Lagi ruyuk pula. Apa? Berat lah ruyuk pula dia ni. Betul tak? Sah tak? Sah. Selalu kau tengok dalam TikTok kan? Tahyul tak tidak Tok Alam ni. Kasih ni kau kena bertahan hidup sendiri. Selalu tengok dalam TikTok. Tahyul tak tidak. Tentang berpakat. Betul tak? Bagaimana? Tadi? Keluar tadi? Apa ke perut? Laju kan? Tadi laju. Ni? Sangkut balik. Tu dah.
induk Dan ketika ini, maka terbatallah dam dan kifarah ke atas Ahmad Mujarimi binti Halimah. Maka terbatallah